Betul, harta dunia kita akan tinggalkan, tetapi harta pusaka kita sebagai waris wajib kita selesaikan untuk difaraid dan juga memudahkan ahli keluarga yang lain yang ada hak atas pusaka tersebut. Kalau tak diselesaikan pusaka tersebut akan menyusahkan anak cucu kita nanti. Betul lah. Ha, saya suka apa yang tuan kata ni. Mudah-mudahan apa yang tuan kata ni orang lain baca dan dia pun ada fikir untuk selesaikan. Sebab banyak orang kita ni, dia fikir dia je sebenarnya. Dia fikir dia je nak pergi syurga. Tetapi dia tak fikir benda yang dia buat ni, bila tak menyelesaikan urusan pusaka ni, dia jadi beban juga pada kita nanti. Sebab urusan pusaka ni, dia adalah satu amanah. Bila kita cerita bab amanah ni macam mana? Wajib kita selesaikan ke atau kita boleh tinggalkan? Kalau kata dah amanah, kita memang kena selesaikanlah dan laksanakan. Kalau tak kita pun akan ada bahagian juga terbeban dekat situ.